Buka ini kipas, kita dah buka. Ini motor baru, ini motor lama, so samalah. Ni kita dah buka. Lepas ni kita tengok kita pasang macam mana. Okey, kita dah siap pasang motor fan baru. Kita dah tengok lepas ni dia pusing ke tidak. Ada berfungsi gunakan. Okay, memang betul lah motor dia rosak. Tukar motor settle masalah. Okey.